Aku ada anak yang sangat ramai, 13 orang. Akak mana makanan saya, Kak? Dia ni mencari FYP ni. Aku nak topi. Awak nak topi aku. Tapi dia dah lambat pun rambut tak sikat. Kamu marah ya? Tak, tengok nanti. Dia memburukkan item. Tak buat, tak buat. Aisyah Azmi. Aisyah Azmi. Mana dia bagi aku? Nama aku Kon, seorang food panda yang sangat famous di dunia ini. Tapi aku harus bekerja keras sebab aku ada anak yang sangat ramai, 13 orang. Jadi supportlah aku. Okay korang, sekarang kita dah sampai dekat office AI team, nampak? So kita nak pergi hantar makanan dekat sini. Okay now banyak pula makan aku. Penat aku nak deliver kat sini. Aku dah lah tak suka. Katanya kawan-kawan aku cakap office ni menyeramkan. Budak-budak dekat office ni apa semua, diorang akan bully apa semua. Aku harap hari ni diorang mood baik apa semua. So now hari ni aku sampai paling awal, iaitu pukul 9:18 macam tu. Okay, so now aku rasa takut-takut pula nak hantar dekat sini. Harap-harap tak ada apa yang jadi. Lambat pula dia orang semua ni. Aku dah cakap tak disiplin semua. Orang datang kerja kena datang seawan yang pagi. Ni pukul 9 lebih baru nak datang. Tengok aku ni. Tak kerja dekat sini pun boleh datang awal. Ni aku jadi nak marah orang ni. Dengan panas-panas macam ni. Dah lah ramai yang order makanan dengan aku ni. Cuaca panas macam ni. Ni aku rasa macam aku perlu bersenam dulu. Susah ni ya Allah. Nak bayar duit kereta lagi, duit kahwin lagi. Macam ni lah korang. Okay, then stretching for today. Sekejap nak update dulu. Done workout, jogging 40 km for today. Okay, then. A few moments later. Kak mana makanan saya, Kak? Aku benci dua orang ni. Akak mana makanan saya, Kak? Aku benci dua orang ni. Akak, makanan saya, Kak. Ya Allah, Kenik lapar. Kenik nak makan nasi. Saya dah order dah. Saya tunggu dah berjam. Gila lah, pun mana-mana. Ini sepatutnya jadi kereta aku. Kereta pink. Foodpanda delivery. Oh, ni ke? Bukan. Bukan. Jangan. Jangan curi. Mana ada beg kecil macam tu? Adalah, Cik. Cik order apa? Cik nak pergi berenang. Cik order apa? Mana ada berenang pakai benda ni? Ni bukan Google. Kenapa Cik nak? Ni yang mesin rumput tu. Bukan ni. Macam mana Cik mesej rupa? Sila bayar ya buat payment sekarang. Apa benda ni buat keluar? Nampak Cik dah support saya. Gila. Sabarlah saya ambil phone. Nak saya dah sakit pun ni tau. Asal bunyi macam tu? Terang berak. Tok, nak berak Tok. Nak berak? Mai sini, Mai. Nak berak, mai sini. Mai sini berak. Mai berak ke kepala. Berak sini. Okay, outfit check for today. Okay, baju from JC. wow, lagi? Jaket TGV. Wow. Seluar karaoke. Wow. Sangat aku ingatkan, tapi nampak macam style daripada tak mana nak cakap kan, tapi kenapa dia pakai tak nampak mahal tu. Tapi aku memang suka just orang dekat sini. Makanan? Ada Cik. Atas nama Abdul Manap. Order kowe. Lemak ni ketulis Cik. Saya order kowe. Kowe tak ada dekat sini Cik. Kowe tak sedap. Cik, kenapa sampai macam tu sekali Cik? Kowe Cik. tak sedap. Saya Awak ni kak. Cik. Kuku. Kuku ada Cik. Untuk Cik semua ada.
Comel lah beg Food Panda dah. Terima kasih. Cik puji saya ke? Ya. Cik, saya puji panda tu bukan awak. Saya panda, Cik. Awak macam mak panda. Bukan panda. Tahu Adika. Cik boleh cakap Melayu dah sekarang? Ha? Boleh cakap. Saya bukan pergi Sawadika. Habis tu? Saya pergi Leng. Pergi Lem pergi mana? Boleh abang. Boleh abang apa? Aduh. Cik mai dengan siapa tu, Cik? Dengan bakal adalah. Jadi, adakah Farni sudah bertunang, geng? Mai sini. Alamak, ni ketunan Cik. Bukan. Wish. Sawadika. Weh, ya Allah, best lah. Jadi betul ke korang dah berkahwin apa semua? Itulah kita kan pergi Sawadika. Dia ni mencari FYP ni. Cik. Bodoh helmet dengan beg tu. Weh, aku nak topi. Awak nak topi aku. Aku tak suka, tolong jangan bully aku. Comel lah. Jangan bully aku lah. Comel lah beg ni. Jangan curi beg aku. Cukuplah pergi apa tu? Kau pergi mana hari tu? Mama Aero kita offer kita apa? Apa dia? Awal tu nanti Aero ni mai. Aku Rupanya main tak konten. Tapi jangan cakap benda. Dia kalau main awal dia ada makna Aero ni. Dia jarang main awal. Apa dia? Dia selalu orang lalah mai. Aku nak lawan Farni. Dah. Sabarlah. Jangan sabar dan jangan kecil sebentar. Tunggu. Sekarang ni aku akan make sure yang apa tu your fat Farni tu apa semua edit aku, tak edit korang dah. Just pop it. Tak ada apa. Sikit TV Apa dia? Makanan. Janganlah bully aku macam ni. Panda apa ni? Oh, dia skin TV. Apa dia? Apa dia macam ni? Panda. Buat tak aku nak jadi anak Farni nanti bawa aku pergi dulu sekali. Tak boleh. Tak boleh. Awak tak boleh. Sebab kami tak suka kuku. Awak lagu tu. Jangan. Suka panda. Janganlah. Tak baiklah. Aku mencari rezeki kat sini. Jangan bully aku macam ni. Lagi bos Alif ah. Nak tunggu bulan Aira 8. Patricia dia tak ada. Apa dia? Bulan 8 apa dia tu? Macam seram je tunang awak tu, Cik. Aira Patricia tak order Food Panda hari ni. Tak ada. Dia budak yang baik Saya tak hari nak ni. Food Panda, saya nak Grab. Cik, yang tu dah tak ada dekat sini, Cik. Yang tu kau terlepas. Oh, kau terlepas dah jadi Grab. Ya. Tapi comel lah. Terima kasih. Mu selesai jadi Food Panda, mu tak selesai jadi YouTuber. Terima kasih atas pujian tersebut. Okay. Saya nak pergi makan lu lah. Sebab saya dah beli makan. Saya? Apa guna saya dekat sini, Cik? Sebab awak tak ada motor saya tengok. Tu, Cik, motor. Saya pinjam motor Motor saya. kata pun. Saya pinjam, Cik. Tak mampu lagi nak beli motor. Okay. Terima Tak kasih. apa. Nanti awak kerja keras tau. Baiklah. Budak ni. Weh, FYP ke FYP? Mana partner korang? Ni Food Panda ke panda? Mana partner korang? Partner kita Ya. lambat. Kenapa lambat? Sebab dia perlu bersiap cantik sensor untuk jumpa yang cantik macam ni. Oh my god. Jadi adakah partner aku Nazrul datang lambat sebab excited nak jumpa aku? Ya. Oh Tapi my. dia datang lambat pun rambut tak sikat. Rambut. Alamak, dia orang datang sekali. Oh my god, datang sekali. Jadi betul lah dia orang bercinta korang. Aku tak expect. Mesti pagi-pagi dah masam ni. Aku tak Pada masam tu. Aku tak expect datang sekali, geng. Ya Allah. Hush. Aku tak expect. Jadi betul lah korang bercinta? Kereta dia rosak tengah jalan tadi. Ha? Kereta dia rosak tengah jalan tadi. Betul ke? Tapi kereta aku rosak juga. Tadi pun kau ambil aku. Aku nak jumpa mak ngau. Mana Tom Yam aku? Saya ni mokcik kedai Tom Yam. Lama aku tunggu. Tak Tom Yam sampai tak ada. dah. Mak kau dah keret engkau macam tu tak ada salam ke? Wah, time-time awal kau pandai nak bagi salam. Pandai promo konten, promo konten. Next content malam ni. Selamat ya korang. Selamat berbulan madu. Nanti ambil makanan ya. Ada makanan? Ha? Tak ada. Ya agak kerap yang dari mana ni?
Assalamualaikum. Handsome-nya. Masya Allah. Ganteng doang. Ya. Dua-duanya ganteng. Dari mana ini? Foodpanda. Foodpanda. Allah masalah. Ada ais bayang. Tak kodok semua lagi. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Makanan mana? Makanan ada. Cik nak order apa? Semua boleh. Mau order kakak boleh. Jangan. Oh my god. Kamera. Izzy Cakrakan dan juga Apa? Cakrakon. Who are you man? Siti Mu'min. Oh. Wah. My god. Aku excited lah jumpa artis. Hah? Jumpa artis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak kan. Bye. Oh my god, aku betul-betul excited kan. Tak sangka datang office ni jumpa artis apa semua. Kita dah tahu lah, betul tak? Datang awal, biasa datang masa habis dah sampai baru sampai kan kau. Aiman, stop it. Aduh, kenapa belakang sangat depan sikit nak interview? Tapi kan aku lagi excited jumpa panda viral. Nak tahu tak kita dah pindah rumah. Kenapa? Kenapa dah pindah rumah? Nanti kena tengok konten. Oh my god, promote dalam konten aku pula. Aduh, jadi betul ke Siti Mu'min akan bubar nanti? Tak boleh beritahu saya. Boleh. So acurang Siti Mu'min akan berubah. So dia akan swap berpartnership. Yes. Mungkin lepas ni apa kata swap dengan Rarul ke tak nak? Rarul. Pernah dengar tak shit tu? Rarul. Mana? Rul mana Rul? Rul Yang mana? best YouTuber tu dua. Yelah Rul mana? Ini Ra je dia. Rul. Rul tak. Kak Aira jangan. Yang tak ada biar. Okey. Dah jom. Okay, salam dekat mak Aira. Okey. Order tom yum. Siap ini apa YouTube tadi tau. Raja Nisara. Satu lagu Ahmad. Raja Nisara. Aku terasa dengan kata-kata korang Kenapa? dan gurauan tersebut. Kenapa? Sampai hati cakap role aku tak ada. Ada lah. Ada kat dalam hati kan? Asal ada kat mana? Kat mana? Ra tak apa Ra. Ra jom Ra. Ra tutup kamera jom. Off dulu kamera. Kita tolong Aira jap. Jangan angkat Aira ke atas. Tahu je lah kan? Is it true? Tak rasa konten ni post nanti akan post juga. Aku akan cut part ni. Betul ke Mana Air akan ni balik? Mana Air? Tak boleh bagi tahu lah. Wait, sorry. Gang, yang ni kita tak kamit part ni. Wait, sorry kalau. Allah, ni kau balik daripada salji ke apa? Cik, Kotor ni. nanti saya buat servis Dobby pula boleh hantar baju dekat tempat saya, okey? Baju kotor sebab kau je. Aduh. Ni pun tak iron lagi seorang. Sebab tu lah aku tak suka budak dekat office ni. Semua macam tak cukup mandi apa semua kan. Aku tak suka dia tak kemas. Lipstick tu kat situ. Okey Ra. Aira. Kita pergi ni lah. Masuk lah. Aira nak hantar barang kat mana apa ni? Tak nak. Nak ikut Aira. Nak ikut Aira buat konten Foodpanda. Okay, salam dekat mak ke? Jom, main. Weh, lain macam. Weh, lain macam kan? Selamat tinggal. Bye. Oh my god. Hana Gelisa. Ya, hari ni Hana Gelisa datang dengan Hafiz Hakam. Oh my god. That's so sweet. Hana Gelisa. Kenapa cari income lebih ni? Tak ada apa Macam mana dengar tak? Apa dah? Tapi dah rekod tapi terdelete pula dah. Jadi Cik Hana Gelisa, macam mana dengan sekarang tengok macam banyak sangat job Fabulous Boom, emas apa semua tu, tak ada ke job lain untuk bagi dekat Gone sekali? Kalau job lain ada, nanti kita order Foodpanda Express. Okey. Boleh, lepas tu Foodpanda. Kenapa Cik tergelak macam tu? Kenapa Cik? Alah, cikgu kenapa cari income lebih ni tiba? Cik kan lebih nak kahwin dengan Abang Misal. Abang Misal. Okey, sekejap nak ambil item saya pergi ambil Abang. Abang. Hai. Oh my. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oh my god. Alhamdulillah terlebih sihat. Semenjak memakai Fabulous Boom, ramai lelaki yang ingin kepada dah. Jadi kalau korang nak kurus, dapatkan Fabulous Boom sekarang. Promote. Weh, ni tolong founder Fabulous Boom Kak Ira, tolong. Tolong. Kontak aku. Ifan nak juga job, Ifan. Puji Farida.
Kalau nak job lebih. Faida ada banyak job sekarang ni. Aku lagi takut kena dengan fan Fair daripada aku. Takut. Ampun. Minta maaf. Takut. Kita belakang kamera saja. Depan kamera jangan. Astagfirullahalazim. Apakah ini? Aku nak hantar makanan bukan nak tengok maksiat macam ni. Astagfirullahalazim. Irfan setia pada yang satu. Tapi tak tahu mana yang satu. Orang yang viral. Ya Allah, ya Rabbi. Mana muka? Ni, this one. Ya Allah. Ada tu lah. Apa? Monitor. Tak ada. Weh, ketar-ketar weh jumpa ni. Marina. Sipu Marina, ya Allah. Marina. Kau biar dia. Weh, semenjak Cik Marina dia semangat makin wangi Lokman Musa kan. Ya Allah. Motor dia. Ya Allah, makin wangi Lokman Musa. Jadi, mana your wife? Partner? Your wife? Ya. Tak kahwin lagi, single lagi. Mana ni? Marina kan? Mana aku tahu? Korang edit Marina dekat tepi ni boleh tak? Bagi FIB sikit. 1, 2, 3. Tak apa, kuruskan daerah tak boleh dah. Weh, semenjak ya Allah wangi. Kalau korang duduk sebelah Lokman Musa, bau dia macam ni tau. Bau macam bunga mawar yang orang nak meninggal tu korang. Sangat wangi. Lokman buat apa ni? Hah? Lokman buat apa? Lokman nak masuk konti Aira. Mana makanannya Aira? Makanan tak ada Lokman. Kita kena jadi Food Panda ni. Aku buka apa? Aku nak tengok Ninja AI team apa semua. Sebab kalau aku datang sini tanpa buat pekerjaan apa semua, nanti orang akan halau aku. Aku cuma peminat AI team sahaja. Aku tak suka menjadi Food Panda. Habis tu? Mestinya kena buat pikat lain dah. Please, pikat lain. Dah. Aku nak blushing dah ni. Nak blushing? Okey. Aku tak siap menjadi Food Panda. Habis tu? Aku nak menjadi... Jadi apa? Jadi dirimu yang asli. Kenapa Blushing lah. Aku tak boleh buat pikat 1, lain. 2. Kenapa Lokman? Kenapa diriku Aku yang suka asli? menjadi guard. Kenapa Lokman? Hah? Kenapa? Sebab aku nak suruh jaga. Jaga apa Lokman? Mesti takut kan? Mesti takut kan? Lokman. Pikat lain aku sekarang pikat lain yang mahal. Hanya untuk Rina sahaja. Oh my god, vitamin Marina. Okey. Korang nanti edit Marina banyak-banyak. Edit FIP lepas tu hashtag YouTube Aira. Okey. Ya Allah, jadi diorang masih tak move on. Pakai baju sama. Masya Allah. Dua-dua. Oh my god. Madu-madu Lokman Musa. Oh my god. This is so sweet. Aira, hang buat apa pula ni kali ni? Ha? Jadi Food Panda pula. Ada apa? Ada bon ni. Bila rasanya Faid ada order makanan lah. Ada saya vitamin Faiz. 1, 2, 3 edit. 1, 2, 3. Ada order saya tak? Saya order apa? Duda. Oh my god. Duda hot. Lokman Musa? Lokman Musa? Tak nak? Tak nak. Dah expire? Dah expire dah. Bosan terlampau ramai yang sudah dapat. Betul. Oh my god, jealous. Mamu. Jangan pakai hati, Ni konten je. Konten je kan? Jangan pakai hati. Jangan bodoh. Jangan ambil lagi lah. Mamu. Tak boleh move on lagi weh. Duduk kita dah. Weh. Panjang umur. Weh. 1, 2. Lupa 1, 2, 3. Akak Food Panda datang jumpa ni. AI team. Minat korang. Macam pernah lah. Minat. Ada buat santai-santai nak? Takkan bermain saja. Orang semua datang sini bawa hadiah lah ya. Selalu orang bagi. Jadi memang tak ikhlas lah kalau fans datang kena bawa hadiah macam tu. Jadi ini adalah perangai sebenar AI team. Astagfirullahalazim. Perangai AI Una dengan AI Faed. Astagfirullahalazim. AI Faed ikut AI Una. Ya Kan dia Allah. terus masuk dia ajar cara tu. Ini yang dibangga-banggakan. Aku akan wawarkan supaya fans-fans tak suka korang semua, okey? Fans Faed yang ramai 2.5 bilion tu akan suka aku sekarang dah akan boycott kau. Apa yang teruknya pekerja Food Panda ni? Balik sekarang. Aku nak report dekat management. Jangan. Kutip dia punya pekerja ni. Jangan. Datang-datang mau merosakkan AI team ke? Tak. Dia tenang ni. Jangan. Baguslah perangai begitu. Mana tak bawa order saya? Duda saya mana? Awal pagi pergi bagi sarapan orang lah. Kenapa mau saya bawa orang di sini? Tak, tengok nanti. Dia mau memburukan AI team. Tak buat. Dia pertamamu ni. Jadi Lufa betul-betul bercinta dekat lokal.
Astagfirullahalazim. Aku tak expect siot jadi macam ni. So aku dah dapat banyak vitamin dekat sini. Marina, Lufael, siapa lagi? Hana dah dapat sana. Tengok Irfan ke? Irfan? Irfan dah naik. Dia cakap dia nak tinggalkan kau. Hafiz saya mana? Hafiz? Wih, vitamin lagi geng. Jadi betul ke dah bertunang? Congrats kepada Hana dah bertunang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang manis weh. Sini. Orang kau tak angkat. Tu dia. Bukan apa. Time tu sibuk dengan Cik Abang. Aduh. Cik Abang ya, Syah? Ha? Ya, aduh, jangan cakap macam tu. Lokman dengar. Jealous nanti. Aduh, aku tak boleh kan. Macam tu. Dah memang macam tu Dia sudah move on. Sama kau? Tak. Dia masih ingat Fael tu. Dia belum masih Fael. Oh my god. Ya Allah. Dia belum move on pun dengan Fael tu. Tu sengaja lah tu Acha start motor Korang. di sini. Supaya Fael tengok dia. Oh. Dia nak start motor. Ya, biasa motor tu bergerak sendiri weh. Tak start pun. Acha dia malah sengaja. Nak rem pula depan tu kan. Aku dah tahu dah. Food Panda. Takut. Food Panda. Awak, saya ada order tadi. Ada. Chicken chop double lobster. Ada. Takut. Hah? Mana? Order tak siap lagi. Saya duduk kat sini dulu. Nanti kedai tu datang hantar makanan. Bisa tak siap lagi? Cik. Order awal kan tadi? Cik. Tak. Apa yang anxiety? Apa yang anxiety sangat kau ni? Terkejut jumpa artis. Pak Igeram kan? Tak. Ambassador Numi? Bukan. Jeffrey Nicole. Are you serious lah? Aku jumpa Pak Igeram dekat sini. Jeffrey Nicole. Aku dah lama minat kau. Salam geram-geram semua. Engkau awak ni macam ni lah. Ada seorang tu. Siapa? Ni. Sherry Al-Haddad. Cik! Boleh tak datang beramah? Excited jumpa artis. Senyum sikit boleh? Family saya tengok ni. Okey, family awak tengok. Tahniah kepada family Sherry Al-Haddad. Sebab dah berjayakan dia. Dan apa ya? Orang dah cakap. Okey. Tak payah. Sorry, excited jumpa Pak Igeram. Macam saya pun apa? Excited. Okay. So, kepada ibu bapa Sherry, you do the best. Right now, already tebal. Thank you sebab puji aku tebal. Aduh. Kenapa? Mata sakit lah. Kenapa? Nak tiup ke? Tak payah. Takut buta tu kan. Ya Allah, minta sign boleh ke? Boleh. Boleh. Sign kat mana? Kat sini. Sini ke boleh? Sign. Excited. Weh, bangun weh. Bangun. Kau pun set jam pukul 10 ke Cepatlah nak kumpul duit. Sabar. Nak pergi konsert KRU ni. Adri Abdul Halim. Is that you? Bukan. Adri. Aku betul lah Adri. Adri Abdul Halim. Saya dah buat rebonding. Ya Allah. Weh, banyak gila muka artis macam aku ni. Ya Allah, jumpa Adri Abdul Halim Tatap hatinya bagai permata, luangkan masa untuk bersama. Tak nak. Kenapa tak nak? Adri. Dah lama kau suka Adri sebenarnya? Adri, saya Faiz. Bukan Adri ke? Bukan. Adri. Bukan. Adri. Please. Aku ni. Tak nak. Ada canggih tak? Inilah X Lokman. X Lokman. Jumpa dengan X Lokman. 2X. Tapi kau lupa ke couple X aku juga? Tapi tak se-struggle Lokman. Weh, siapa? Cik, ada order makanan? Saya nak canggih. Canggih, Okey, white pinjam pie, tak boleh? oolong milk tea, no sugar, normal ice. Okey, kejap 1, 2, 3. Okey, ada cik. Nak untuk cik. Ni lain. Sama lah. Ni apa tu Changi juga. Awak ni Food Panda yang tak diisytiharkan ni? Orang order lain dapat lain. Tu cakap macam tu. Awak ni tu tak? Daftar betul-betul ke tak? Cik. Siapa tu? Apa cik? Dia nak ganggu awak punya perniagaan. Marah dia cik. Siti Mukmin. Awak tengok ke? Tengok. Dia saya bawa kat awak. Okey. Siti, gone. 1, 2, 3. Siti, gone.
Gon kena macam ni. Macam mana? Okey. Satu. Tapi nama awak bukan Gon hari ni. Nama apa? Awak pakai Foodpanda. Ya. Siti Foodpanda. Ya, Siti Foodpanda. Okey, jom. Okey. 1, 2, 3. Siti. Foodpanda. Ada apa? Ada apa? Ada masalah macam cili padi semua ada kat dalam ni. Tapi jangan tengok sangat. Cik buat-buat ada je. Okey. Okey, cik pegang boleh. Okeylah Foodpanda, saya naik atas dulu. Tak sukalah. Walaupun saya tak dapat. Please lah Siti Umi. Foodpanda ni apa ni? Janganlah kacau aku macam ni. Tolonglah. Istihar lah. Letak kosong bintang. Kosong rate je. Jangan rate aku macam tu. Cukup lah. Ya Allah. Saya akan bagi rate negatif kat awak and saya akan komen yang bukan-bukan. Jangan. Saya memang nak menjatuhkan awak. Jangan macam tu. Just stop it. Dia nak ganggu aku apa semua cik. Aku hanya mencari rezeki. Kau ada apa? Nyombong lah dia. Aku hanya mencari rezeki di sini. Kenapa semua orang palau aku? Cari rezeki nak bayar duit kereta tu. Ya. Ya. Aduh. Jadi betul ke Syafi bercinta? Aku akan hantarkan report ni dekat Abang Alif nanti. Oh my god, jalan bersama. Syafi. Syafi tu yang ni, Pia dengan Syahmi. Syafi ni dia datang together. Next sekali weh, dulu Syahmi masuk tau konten aku sekarang. Lepas ada dia menjaga hati. Sumpah lah weh. Kita balik tu weh. Sumpah lah dia jaga hati. Habis Korang nampak tak? Korang dah nampak ke tadi? Weh, aku akan bagi klip ni dekat Abang Alif. Kau dah buat apa hari ni? Apa cik? Siapa order? Siapa order? Siapa order? Andy Bernadi. Ha? Oh my god. Oh my god. Tadi aku dah jumpa Siapa? Adri KRU. Adri KRU. Adri KRU. Adri KRU. Yes. Dan apa ni Twitch PSC datang? Siapa? Twitch PSC. Siapa tu? Makan. Tak jumpa? Siapa tu? Boxing. Tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi? Ya. Tak ada nama kereta dia kat sana. Ya ke? Andy pernah ada? Aisyah Azmi. Aisyah Azmi. Siapa? Aisyah Azmi. Ni Aisyah Habsyi lah sini. Oh my god, ya Allah. Ramainya, ya Allah. Adri KRU, Andy Bernadi, Aisyah Habsyi. Adi Putra. Oh, ya Allah. Mana Adi Putra? Aku tak sangka. Adi Putra Perdana. Bila kamu sampai dorang di sini di Malaysia? Tanya dia kenapa aksiden tu kita. Oh, okey ke tak di sini? Tanyalah. Oh, ya kau kena tanya macam tu. Daripada aksiden tu Mira rasa Mira dah naik motor buat Foodpanda juga. Oh my god. Kok kamu pulang dari Indonesia ya bila ya? Semalam. Dia buat show-nya. Show apa? Show menyanyi dengan Roxy Odang. Oh my god. Weh, sukanya jumpa artis ramai hari ni. Kekasih. Excited. Pengusaha library yang berjaya. Weh, excited. Ya Allah. Aku kat mana ni? Wah, ni office AI team je. Siapa tu? Siapa tu? Kami polis. Hello, Foodpanda here. Hey, aku. Kenapa kau cara jok aku? Saya ada terima pesanan. Pesanan apa? Dari Mr. Gon kan? Mr. Gon. Mr. Gon. So, di pesanan Mr. Gon. Pesanan apa? Mr. Gon mengorder apa dia? Ni kan? Main mana pula makanan? Lepas tu ada ni satu lagi, meatball. Wow, yang ni aku suka. Ini suka? Okey. Lepas tu nak apa ni? Ni cacing. Cacing. Cacing untuk Miss Terima Gon. kasih. And ini Mic untuk Miss Gon. Thank you. Kejap, ada satu lagi. Ada satu lagi? Okey. Sekejap. Wow. Ini air yang ni Wow. Cappuccino kan? Cappuccino. Oh my god. Ambil. Thank Okay. you. Ada lagi. Ada lagi banyaknya air. Kejap. Okey. Ini untuk sempena anniversary Mr. Gon. Dengan siapa? Ni favorite girl Aisyah. Oh my god. Ni untuk Gon Wah, thank you, cik. Benda-benda saya makan sikit tadi. Okey, berapa ringgit? Kejap, ada lagi. Ada lagi banyaknya, okey. Tapi Mr. Gon kena tutup mata. Aku tak sabar dah ni. Okey, Mr. Gon. Pandang sini, jom buka mata. Okey. Pandang sini. Okey. Satu, jap. Aku dah takut dah ni. Kejap, Mr. Gon. Okey. Kejap, jom buka lagi. Okey. Takut. Kejap. Mr. Gon, kejap. Okey. Kejap. Gampang ni. Kejap. Okey.
1, 2, 3. Wih, sweet Ah, lah. itu je, Tak itu je. sangka. Okey. Cari rezeki dekat AI, jumpa juga jodoh dekat AI. Wah, Asyik awak kan hari ni. awak sanggup susah senang dengan saya ke? Saya buka kopi. Wow! Baim Wong! Huh? Is that you? Yes. Oh my god. You smell that like that. Mana dia bagi aku? Orang dah order ni. Kau jangan sampai aku bila dah marah ni, aku ajak kau kahwin tau. Nah! Ha? Jojo Ghazali? Is that you? Ini- Paketa. Bukan. Balas Ini bukan Jojo Ghazali. Ini siapa? Miki Ghazali. Paketa. Paketa. Balas Zumi. Ya, dia Paketa. Ya. Oh my god. Mana barang saya? Saya datang nak jumpa korang je, minat. Minat barang yang saya order mana? Minat. Barang saya mana? Paketa. Balas Zumi. Jogadinha do Paquetá. Kau jangan cabar keimanan saya. Paketa. 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 Balas Zumi. Buat Sophie. Cepatlah barang saya mana? Excited. Nak sign boleh? Ini lah jumpa Miki Ghazali sikit excited. Muka Nak sign jumpa. boleh? Boleh. Nak boleh sign? Cepatlah saya mana? Kamek datang sini buat Kamek sebut elok-elok kemik muka kau juga. Kenapa ni? Kamek duk kamek. Excited. Miki memang macam ni kalau dah terbiasa. Kelakarlah daripada depan. Kelakarlah daripada depan. Awak lagu tu. Nazrul. Bukan. Miki kan baru boleh pergi Pamat Western baru ni. Paketa. Una. Una apa? Una Pamat Western. Ya. Ya. Una cepat kembang ya. Order. Order apa? Saya order ni barang saya. Tak ada saja suka datang sini. Saya punya, awak dah tahu kan saya main Thailand punya tom yum saya mana? Tom yum saya. Yang duk main lagi ni. Hei! Tahu tak bila aku buat macam ni? Ni kalau book gini, book lepeh kau. Lepeh kau tau. Jangan buat macam ni dah. Barang saya nak nanti sampai. Saya akan komplain ke Food Panda. Jangan. Pemalas. Jangan. Gempal. Gebu. Jangan jujur sangat. Gemoy. Gemoy. Gemoy suka. Astaghfirullahalazim. Happy. Aku dah lupa dah. Asal aku kuat mengata orang pula ni ya. Tak baik. Astagfirullahalazim. Cepatnya aku berubah. Astagfirullahalazim. Manusia. Ikut kawan awak ke? Siapa? Yang seorang tu. Yelah. Saya rasa dah terikut-ikut dah ni lah. Astagfirullahalazim. Saya baru tapi alam itu bukan itu bergurau kawan-kawan Apa-apa pun best lah jumpa AI team saya suka. AI team? Miki. Miki. Aduh. Takkan aku nak buat aku menunjuk aku Miki. Saya nak tour lagi office ni boleh? Boleh. Miki? Awak nak jumpa siapa? Saya nak jumpa Semua ada kat sini. Ni. Ami. Ami. Minat. Itu bukan Ami lah. Siapa? Abang Fuji. Abang Fuji. Apa tu nama? Itu bukan Ami. Nama apa dia Abang Fuji? Oh, apa? Fazil. Yes, Fazil. Fazil. Temanku. Fazil. Jadi kena cakap Indonesia? Ya. Paketa. Abang Fuji. Abang Fuji. Excited. Jumpa. Jumpa? Barang dia mana? Dia order tadi. Mana barang? Barang mana? Kena cakap Indon kan ni? Indonesia. Indonesia. Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Kamu Abang Fuji ya? Ya. Aku excited beneran jumpa kamu dong. Aku yang minat itu Siapa? wanita yang Apa? paketanya Mercedes. Mercedes. Minta sign. Sign boleh? Fazil kan? Fadli. Fazil tu sama. Ada Expo. Fadli. Ha. Sign boleh? Mana sign ni?
pakai jari je. Tak apa, nanti saya tanda balik dengan pen. Abang, sabar abang. FYP. Kau jangan agak lebih. Aku sekarang FYP dah tak keluar sangat. Lebih aku pun dah keluar sini. Weh, kalau dengan Marina ke sekarang? Kau pergi ke tempat lain. Weh, aku silap orang ke ni? Time ni kau pergi kat Escort balik. Escort tengah naik ni. Tahu? Sana. Kau pergi kat dia. Mem pakai. Minta. Okey, aku akan serang dia kejap lagi. Terima kasih. Kita orang tak dapat apa sekarang. Kita nak apa? Nothing lah, nothing. Tapi aku selalu share video korang. Share video? Ya. Dengan siapa? Kekasih dengan Syafi. Share kat siapa? Share kat siapa? Share ni, repost apa semua. Ya, tak ada pun. Ada. Mana datang? Dengan Mana datang je? Sapi aku suka. Repost kau pun banyak 5 tanda kematian. Terima kasih sebab layan konten aku ya. Memang masalah layan konten. Bila last konten? Tak pernah berbunga pun konten kau. Terima kasih. Baru je post lah. Sekarang dah rajin post konten. Sebab apa? Sebab nak bayar mas. Terima kasih. Aku pergi dulu ya. Apa-apa pun senggol dong. Senggol ni. Bye. Pakai tu. Nak tanya lelaki kau kena tak malu. Dia terima aku seadanya. Dia dah suggestkan konten Food Panda ni? Ya. Dia suka. Datuk bila dah part time Damascus bila? Tak ada. Kita orang remake balik lah video. Jangan. Video Jangan. Remake balik. Jangan. Makan. Jangan macam tu malu. Jap. Nak tutup muka. Letak love. Nampaknya aku daripada banyak benda yang terbongkar, baik aku lari daripada sini. Budak mana? Sekejap nak bangun susah. Okey, senang saya nak balik dah. Saya dah trauma dah datang office ni apa semua. Tapi nasib baik saya jumpa ramai artis dekat sini. Saya akan balik dulu. So, itu je lah konten kita pada hari ni. Hope konten ni hit 200k ke atas. Sebab saya penat gila ni korang dengan period pain apa semua lagi. Hope saya nak rasa makan banyak. Cuak, bye. Taklah, mana kita nyanyi lagu Brazil. Nyanyi lagu. Kita niat untuk bersenda korang. Ya. Lama dah.